Lo ni kita ni kadang-kadang nak suruh anak duk dia ni. Kecil timbarat lepas beranak tu dah lentur nak telefon dah. Dia betul. Tapi tahu tak gapo dia mesti telefon pada diri kita. Jadi maksudnya nak kata tak molek tak boleh dah. Moga orang guna belaka. Jadi Kak Yang, siapa dia nak bantu saya yang ada telefon? Yes. Boleh? Boleh? Yes. Siapa dia? Yes. Yes. Kak. Okey. Kita nak gunakan cara telefon ni. Pernah tengok tak? Okey. Tak tengok lagi dah. Okey, Kak Ti. Nanti kita suruh Kak Ti pergi telefon dah. Sekejap lagi dah. Kak akan telefon. Nak wayang telefon ni deh. Tapi tak apa lah. Kena guna belaka. Tak boleh tak guna. Suka kau orang. Nombor 01 01 1 508. Kau biasa? Ada? Kau biasa? 508. Okey. Okey, Kak Dikli mau tanya tu. Kak udah. Oh, dah. Ada sana. Ada ni, Kak Dikli mau dah. Okey, Kak tanya ni. Akak tanya ni. Ni Kak Ti guna siapa? Kak Ti kira. Kak Ti guna tenaga daripada Kak Ti betul Kak Ti dah. Okey. Boleh lah. Kuat dah Kak Ti bagi dalam saya dah. Kuat bagus. Tenaga. Gago. Lalu saya dah. Okey, saya tekan 1 2 tak kini. Saya ini Kak Ti dah. 1 2 3. 1 2 3. Kalau dah sekali lagi. Okey, aku dah. Okey. Betul, tutup dulu. Jadi sekarang ni Kak Ah bagian isi. Kak Ah bagian isi. Kak Ah bagian isi. Beza tenaga yang sebelum dan selepas. Okey. Kak ni biar mula. Okey, selepas sama. Semoga Kak Ti berjaya dalam rawuh Islam. Okey. 1 2 3 Saya tekan Kak Ti lawan Apa? Sekali lagi. Sekali lagi 1 2 3. Nampak? Ada beza tak? Ada beza tak? Kak Ti ada beza tak? Sebelum dan selepas. Dengan ni. Nampak? Ni nak wayaknya Kak Ah yang pegang isi. Kak Ti duduk lagi. Betul tak Kak Ti? Tak pakai lagi. Tapi kalau nak kata Kak Ti guna kan?